Salam sejahtera, para pendengar yang budiman. Hari ini, kita akan menyelami sebuah karya agung yang mencatatkan kebangkitan dan kejatuhan sebuah empayar yang mengubah wajah China selamanya. Karya itu tidak lain dan tidak bukan adalah nodil sejarah empayar Qin, sebuah epik yang ditulis oleh Sun Hao dengan penuh teliti dan semangat. Nodil ini bukan sekadar cerita, tetapi ia adalah sebuah analisis mendalam tentang bagaimana sebuah negeri kecil yang terpinggir di barat China berjaya bangkit, mengatasi semua musuh, dan akhirnya menyatukan seluruh tanah besar di bawah satu pemerintahan. Dalam sesi ini, saya akan membawa anda melalui intipati nodil ini, dari jilid pertama hingga yang terakhir, dengan fokus pada watak-watak utama, peristiwa bersejarah, tema-tema besar, dan falsafah yang mendasari setiap tindakan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita fahami latar belakang nodil ini. Empayar Qin ditulis oleh Sun Hao, seorang sarjana sejarah yang menghabiskan lebih daripada 2 dekad menyelidik dan menulis siri ini. Nodil ini terdiri daripada 6 jilid besar, yang bermula dari zaman negara-negara berperang pada abad ke-5 sebelum Masihi, dan berakhir dengan kejatuhan dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masihi. Walaupun tokoh utama yang paling dikenali ialah Qin Shi Huang, iaitu Maharaja pertama China, nodil ini sebenarnya memberi tumpuan yang sama kepada ramai tokoh lain seperti Shang Yang, Wei Yang, Bai Qi, dan lain-lain. Setiap watak membawa peranan penting dalam membentuk nasib kerajaan Qin. Jilid pertama membuka pentas dengan keadaan China yang porak-peranda. 7 buah negeri utama Qin, Qi, Chu, Han, Zhao, Wei, dan Yan saling berperang tanpa henti. Di antara semua itu, Qin adalah negeri yang paling lemah, terletak di kawasan pergunungan barat, sering dianggap biadab dan terbelakang oleh negeri-negeri lain. Namun, di sebalik kelemahan itu, tersembunyi potensi besar. Pada masa ini, seorang pemimpin muda naik takhta, Qin Shi Huang. Baginda mewarisi sebuah kerajaan yang hampir runtuh tetapi mempunyai cita-cita yang membara. Baginda mahu mengubah Qin menjadi kuasa besar dan memulakan reformasi besar-besaran. Salah satu detik paling penting dalam sejarah Qin adalah kedatangan Shang Yang, seorang ahli falsafah legalis yang bijak dan tegas. Shang Yang, yang pada mulanya bernama Wei Yang, berasal dari negeri Wei tetapi tidak mendapat tempat di sana. Apabila Qin Shi Huang mengeluarkan seruan mencari bakat, Shang Yang melompat peluang. Baginda bertemu dengan raja dan mengemukakan rancangan reformasi radikal yang akan mengubah struktur masyarakat Qin sepenuhnya. Reformasi Shang yang merangkumi perubahan dalam undang-undang, sistem tanah, pentadbiran, dan ketenteraan. Beliau memperkenalkan sistem meritokrasi di mana kedudukan seseorang tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan kebolehan dan sumbangan. Ini menimbulkan kemarahan golongan bangsawan tetapi mendapat sokongan rakyat jelata. Reformasi ini tidak mudah. Shang yang terpaksa berhadapan dengan tentangan yang hebat. Dalam satu babak yang terkenal, beliau mengeluarkan perintah bahawa barang sesiapa yang membuang abu di jalan raya akan dihukum potong tangan. Hukuman yang kejam ini mengejutkan rakyat, tetapi Shang yang percaya bahawa undang-undang mesti ditegakkan dengan tegas untuk membentuk disiplin. Apabila putera mahkota melanggar undang-undang, Shang yang tidak teragak-agak untuk menghukum pengasuh putera itu, kerana putera sendiri tidak boleh dikenakan hukuman fizikal. Tindakan ini menunjukkan bahawa undang-undang adalah sama untuk semua, dan ia menjadi asas kepada kekuatan Qin. Dengan reformasi Shang Yang, Qin mula berkembang pesat. Pertanian meningkat, tentera menjadi lebih teratur dan berdisiplin, dan ekonomi negeri menjadi kukuh. Qin Shi Huang dan Shang yang bekerja rapat, dan dalam tempoh beberapa dekad, Qin berubah daripada negeri yang lemah kepada salah satu kuasa utama di China. Namun, perjalanan ini penuh dengan tragedi. Apabila Qin Shi Huang mangkat, putera mahkota yang pernah dihukum pengasuhnya naik takhta sebagai Raja Hui Wen. Baginda masih menyimpan dendam terhadap Shang Yang. Akhirnya, Shang Yang dituduh merancang pemberontakan dan dihukum bunuh dengan cara yang kejam, badannya dikoyak oleh kereta kuda. Tetapi walaupun Shang Yang mati, reformasinya kekal dan terus menjadi tulang belakang Qin. Selepas kematian Shang Yang, Qin terus meluaskan kuasa. Seterusnya, kita diperkenalkan dengan watak Bai Qi, seorang jeneral yang sangat kejam dan berkesan. Bai Qi memimpin tentera Qin dalam banyak peperangan, termasuk pertempuran Changping yang terkenal. Dalam pertempuran ini, tentera Qin berjaya mengepung tentera Zhao dan menyebabkan kekalahan besar. Bai Qi dikatakan menguburkan hidup-hidup lebih daripada 400,000 tawanan perang Zhao. Angka ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi ia menunjukkan betapa dahsyatnya peperangan pada zaman itu. Bai Qi akhirnya dipaksa membunuh diri selepas pertelingkahan dengan Perdana Menteri Feng Shui. Namun, sumbangannya kepada ketenteraan Qin tidak dapat dinafikan. Kemudian, kita tiba pada zaman Raja Zhao Xiang, pemerintahan yang panjang dan penting. Di bawah baginda, Qin berjaya menakluki beberapa negeri jiran dan memperkukuhkan kedudukannya.
Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pakatan dengan negeri-negeri lain untuk memecahkan mereka satu persatu. Strategi ini dipanggil pautan menegak dan mendatar, iaitu menggunakan diplomasi untuk mengasingkan musuh. Dalam nodel ini, kita melihat bagaimana Chin menggunakan rasuah, ugutan dan perjanjian untuk melemahkan negeri-negeri lain tanpa perlu berperang selalu. Namun, watak paling terkenal dalam seluruh siri ini sudah pasti adalah Ying Jing, yang kemudiannya dikenali sebagai Qin Shi Huang. Ying Jing naik takhta pada usia yang sangat muda, hanya 13 tahun. Pada mulanya, kuasa sebenar dipegang oleh ibunya bersama dengan seorang pegawai istana dan seorang saudagar kaya, Lu Bui. Lu Bui adalah seorang pedagang yang cerdik yang berjaya menjadi Perdana Menteri. Beliau juga dipercayai sebagai bapa kandung Ying Jing, walaupun perkara ini tidak pernah disahkan. Nodel ini menggambarkan Ying Jing sebagai seorang pemuda yang bijak, berani, dan kadang-kadang kejam. Beliau belajar daripada kesilapan pendahulunya dan bertekad untuk menyatukan seluruh China. Ketika Ying Jing mula memerintah secara langsung, beliau membersihkan semua lawan politiknya. Lu Bui dihukum buang negeri dan akhirnya membunuh diri. Ibunya sendiri dipenjarakan kerana terlibat dalam konspirasi. Ying Jing kemudian melantik seorang menteri baru, Li Si, yang juga seorang penganut fahaman legalis. Bersama-sama, mereka merancang kempen ketenteraan besar-besaran untuk menakluki 6 negeri yang tinggal. Setiap peperangan digambarkan dengan terperinci dalam nodel ini dari strategi, pertempuran, hingga pengkhianatan. Penaklukan negeri Han adalah yang pertama, kerana Han adalah yang paling lemah. Seterusnya, Zhao jatuh selepas pertempuran sengit. Kemudian, Wei, Chu, Yan, dan akhirnya Qi. Setiap negeri mempunyai cerita tersendiri. Misalnya, negeri Chu adalah yang terbesar dan paling kuat, tetapi ia dikhianati oleh jeneralnya sendiri. Negeri Zhao mempunyai tentera yang gagah tetapi dikalahkan oleh tipu daya. Negeri Qi menyerah tanpa banyak perlawanan kerana pemimpinnya tidak bersedia. Semua ini menunjukkan bahawa Qin bukan sahaja kuat dari segi ketenteraan, tetapi juga bijak dalam diplomasi. Apabila seluruh China disatukan pada tahun 221 sebelum Masihi, Ying Jing mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja pertama, Qin Shi Huang. Baginda memperkenalkan pelbagai pembaharuan yang menyatukan negara. Sistem tulisan, timbangan dan sukatan, serta mata wang diseragamkan. Jalan raya dan terusan dibina untuk menghubungkan seluruh empayar. Tembok besar China juga diperkuatkan dan disambungkan untuk melindungi daripada serangan nomad utara. Semua ini adalah pencapaian besar, tetapi ia datang dengan harga yang tinggi. Qin Shi Huang juga terkenal dengan dasar kejamnya terhadap ilmu pengetahuan. Baginda mengarahkan pembakaran buku-buku yang mengandungi falsafah selain legalisme dan menguburkan hidup-hidup para cendekiawan yang enggan tunduk. Tindakan ini menimbulkan kebencian yang mendalam di kalangan rakyat dan golongan terpelajar. Nodel ini tidak menyembunyikan sisi gelap Maharaja. Ia menggambarkan bagaimana kuasa mutlak boleh merosakkan seseorang. Qin Shi Huang semakin paranoid, takut akan kematian, dan menghabiskan banyak wang untuk mencari ramuan keabadian. Akhirnya, Baginda mati dalam perjalanan mencari elihir, dan empayarnya mula runtuh sejurus selepas itu. Jilid terakhir nodel ini menceritakan tentang kejatuhan dinasti Qin. Selepas kematian Qin Shi Huang, pewarisnya yang lemah, Hu Hai, naik takhta dengan bantuan pegawai istana Zhao Gao. Zhao Gao adalah seorang yang licik dan kejam. Baginda memanipulasi Maharaja muda dan membunuh ramai pegawai yang setia. Pemberontakan meletus di seluruh empayar, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Chen Sheng, Wu Guang, Xiang Yu, dan Liu Bang. Akhirnya, tentera Qin dikalahkan, dan dinasti yang hanya bertahan selama 15 tahun runtuh. Namun, legasi Qin kekal penyatuan China menjadi asas kepada seluruh sejarah seterusnya. Dalam analisis mendalam ini, kita perlu faham bahawa empayar Qin bukan sekadar kisah peperangan dan politik. Ia adalah refleksi tentang sifat kuasa, kebaikan dan kejahatan reformasi, serta pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan besar. Nodel ini juga mengkritik kediktatoran, tetapi pada masa yang sama menghargai disiplin dan disi yang membawa kemajuan. Watak Shang Yang dan Qin Shi Huang adalah contoh sempurna mereka berjaya mengubah tamadun, tetapi cara mereka sering melampaui batas kemanusiaan. Satu lagi tema penting dalam nodel ini adalah konsep legalisme berbanding konfusianisme. Konfusianisme menekankan moral, budi pekerti, dan hubungan sosial yang harmoni, manakala legalisme menekankan undang-undang yang ketat, hukuman berat, dan kuasa mutlak pemerintah. Dalam perjuangan Qin, legalisme adalah senjata utama. Namun, nodel ini tidak memihak sepenuhnya. Ia menunjukkan bahawa legalisme tanpa hati nurani akan membawa kepada kezaliman, tetapi konfusianisme tanpa disiplin akan membawa kepada kelemahan.
Persoalan ini terus relevan hingga hari ini, dalam mana-mana sistem pemerintahan. Watak-watak sampingan juga diberi perhatian. Misalnya, Lu Bui, yang merupakan mentor kepada Ying Jing, adalah seorang tokoh yang kompleks. Beliau adalah seorang pedagang yang berjaya menjadi Perdana Menteri, tetapi akhirnya dikhianati oleh anak didiknya sendiri. Kisahnya mengingatkan kita tentang bahaya cita-cita yang melampau. Begitu juga dengan Li Si, menteri yang setia kepada Qin Shi Huang tetapi akhirnya dihukum mati oleh Zhao Gao. Tindakan Li Si dalam membakar buku dan membunuh cendekiawan menjadi noda hitam dalam sejarah. Peperangan dalam nodel ini digambarkan dengan sangat terperinci. Pembaca dapat merasakan ketegangan di medan perang, strategi yang digunakan, dan penderitaan askar biasa. Dalam satu babak, kita melihat bagaimana tentera Qin menggunakan formasi khas dan senjata canggih untuk mengalahkan musuh. Nodel ini juga menunjukkan peranan perisikan dan pengintipan. Qin sering menggunakan mata-mata untuk menyebarkan maklumat palsu atau merasuah pegawai musuh. Semua ini menambah realisme dan kedalaman. Selain itu, nodel ini juga menyentuh tentang peranan wanita dalam sejarah. Walaupun wanita jarang menjadi watak utama, beberapa tokoh seperti Ibu Ying Jing, Zhao Ji, memainkan peranan penting. Zhao Ji adalah seorang wanita yang cantik dan bijak, tetapi hidupnya penuh dengan tipu daya. Beliau digunakan oleh Lu Bui untuk mencapai kuasa, dan akhirnya terperangkap dalam politik istana. Kisahnya menunjukkan betapa sukarnya menjadi wanita dalam dunia yang dikuasai lelaki. Keseluruhan Empayar Qin adalah sebuah karya yang mengagumkan, bukan sahaja dari segi skala tetapi juga dari segi kedalaman falsafah. Ia mengajak kita merenung tentang erti kejayaan dan kegagalan. Apakah yang lebih penting, mencapai matlamat dengan apa jua cara, atau menjaga nilai-nilai kemanusiaan? Qin memilih jalan pertama, dan walaupun ia berjaya menyatukan China, kejatuhannya yang cepat menunjukkan bahawa kuasa tanpa kestabilan moral tidak akan bertahan lama. Bagi pendengar yang ingin mendalami lagi, saya cadangkan membaca nodel ini dalam bahasa asal atau terjemahan. Namun, ringkasan ini sudah memberikan gambaran menyeluruh tentang plot utama, watak, dan tema. Saya harap anda mendapat manfaat daripada sesi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsi dengan rakan-rakan yang gemar sejarah. Sekiranya anda ada soalan atau komen, tinggalkan di ruangan komen. Kami akan cuba menjawab. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar. Semoga anda terus belajar dan mencintai sejarah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.